Hmm. Hmm. Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta maaf. Saya ingat baru duduk setting. Rupanya dia dah siap dah apa semua. Okey, ni kat depan ni saya sebenarnya dah makan, tak boleh tahan. Tak boleh tunggu. Bila saya main dekat ni kat mana tau? Dekat Kas Cyberjaya. Memang dia punya stick kat sini memang padu lah. Jadi pada hampa yang tak tahu lagi, yang belum pernah rasa stick dia tu, saya nak tunjuk. Selalunya saya akan buat dengan Foodie Fendi lah. Tapi hari ni saya main seorang-seorang. Kalau buat Fendi, dia nanti mencekik banyak ni sini semua, kru-kru mau nanti makan. So kita buat seorang-seorang lah, kita makan. So hampa tengok ni. Ni kita ada T-bone no. Banyak pinggan dekat ni. Kalau influencer nak makan banyak-banyak kan. Ni kita rasa sikit-sikit lah. Dia punya ni. Ni T-bone. Kita rasa dulu. Oh, dia stick dia bukan nak kata. Bismillah. Dia punya daging tu, tengok ni. Dia masih dia orang panggil medium rare dengan rare. Rare. Jadi tak tahu yang ni dia macam merah-merah sikit ni, dia macam tak berapa ni tapi sedap. Ramai yang suka makan macam ni lah lembut. Tibun dia. Tak puas mana satu nak makan pun tak tahu kan, banyak sangat kan. Alhamdulillah. Dekat Tas ni nak beritahu kat hangpa, dia bukan saja makan kalau hangpa nak makan stik kambing pun ada. Masakan-masakan lain pun macam-macam ada dekat sini. Bukan saja stik saja tau, yang lain pun banyak ada kat sini yang boleh makan. Okey. Ni Angus. Dia main macam ni lah. Dan nak beritahu, dia selalu buat promo. Dekat Kas ni dia akan buat promo selalu. Saya difahamkan pada 19 hari bulan sampailah 6 hari bulan Januari. Berapa bulan? 5 bulan. 19 hari bulan Disember sampai 5 hari bulan Januari, depa masih lagi buat promo. Depa nak bagi kenduri ke apa? Hampa beli satu set, hampa akan dapat satu lagi percuma. Contoh kita bagi hampa beli macam T-bone ni satu, dia akan bagi satu percuma Angus macam ni. Ni ada pinggan putih ni percuma lah. Sama juga yang ni, kalau hampa beli yang ni satu, percuma juga satu dia bagi. Beli yang ni satu, percuma juga satu. Jadi boleh bawa family. Memang berbaloi sangat-sangat. Saya dah banyak kali sebenarnya main dekat sini makan tu. Saya tak pergi tempat lain lah. Dekat sini saja. Memang sangat boleh makan sedap. Daging dia Masya Allah ya Rabbi. Allah. Tak pula. Yang ni selalu saya makan. Yang ni pun selalu. Orang kata selalu lah. Kebanyakan kita ni, dia akan fikir apa? Kalau beli dapat percuma, yang percuma tu tak tentu best lah. Mesti biasa-biasa je. Tapi dekat Kas ni, dia tak buat macam tu tau. Dia menghargai pelanggan-pelanggan dia. So kalau hampa beli, dia akan bagi dekat hampa yang sampel juga. Ni dia. Saya nak tunjuk. Ni. Ini adalah yang percuma. Saya dah gerik sikit tadi. Saya dah rasa dulu. So ni bagi Angus yang percuma jugalah. Yang kacau boleh tak? Makan. Ada yang kacau. Tu nak makan lah tu. Main tengok-tengok tu nak makan lah tu. Ni. Ni yang percuma. Yang percuma pun Allah. Allah. Dan daging-daging daging-daging yang disajikan dekat Kas Cyberjaya ni, semuanya daging-daging yang berkualiti. Dia pun tak ada bagi daging-daging yang apa tokok, yang apa gigit. Rahang dia tu boleh patah tau. Rahang boleh patah tau. Tak ada. Daging dia semua lembut-lembut. Hampa boleh pilih lah sebenarnya dekat dalam dia punya peti tu, hampa nak apa, hampa boleh pilih. So saya dah rasa yang percuma ni semua.
Sedap. Ini saya tak pernah makan. Ini first time. So kita kena rasa lah yang first time ni. Ni dia panggil, ni nama apa? Ini nama dia beef rib. Jap panggil mai sini. Mai belah ni. Cuba tu. Beef. Ni apa dia? Beef Ribs. Beef rib. Ni nama? Yang ni tadi Angus rib. Angus rib. Okey ni. Yang ni T-bone ataupun porterhouse. T-bone porterhouse ni. Yang ni nama dia apa tu, rib eye. Rib eyes. Ni kerja sini lama dah? Saya tukang promote kat sini. Tukang promote? Okey. Lain kali tak tahu beritahu. Ini bagi yang rusuk. Ni bagi yang rusuk Tanya tak apa. Tanya boleh Okey. Boleh duduk sana. Yang kacau saya makan dia bahagian promoter dekat sini lah budak tu. So ni dia, sebab dia main dengan tulang kan, kita nak ni. Tu dia. Kita rasa tengoklah sikit. Dia ada bus sos yang ni. Dia masuk sos Ya, boleh. Tolong potong Ya, bagus ni. Sebab kita pun kau pandai orang kampung. Nak potong. Tu dia. Tu cara makan dia tu kena tunjuk semua lain kali. Bagus kat sini, kat Khas Cyber Jaya ni macam-macam dia tunjuk semua. Oh, ya Allah, boleh. Nak tolong suap ke apa? Tak apa, saya boleh. Boleh. Tak, lain kali tak tahu makan beritahu. Orang ajar. Orang ajar apa? Allah Akbar. Yang ni memang dia disarputi dengan sos lah. So alhamdulillah. Alhamdulillah. Makanan-makanan kat Khas ni memang sedap. Macam saya cakap tadi, promo masih lagi berjalan macam biasa pada 19 hari bulan Disember sampai 5 hari bulan Januari ni. Hangpa pakat bawa family apa semua mai kat sini. Makan kat sini memang balik-balik. Cerita panjang pun tak nak. Saya nak makan, nak habis ni semua. Sekejap lagi dia pun main kacau apa semua. Jadi pakat-pakat main lah. Terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum.